Puan Mariam tanya, bagaimana nak atasi urat tersimpul di pelipat betis? Siapa yang ada sakit di belakang lutut, pelipat lutut Saya nak kongsikan cara rawatan untuk masalah tersebut. Jom tuan-puan, saya tunjukkan ilmu dia. Saya akan gabungkan urutan, senaman dan sedikit ilmu pemakanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sakit pinggang pun boleh juga buat senaman ni. Saya tak tunjuk senaman dulu. Tuan-puan, kita start dengan langkah pertama. Saya akan start dengan benda yang paling ringan lah. Jom kita buat sama-sama. Tuan-puan baring dulu. Yang ni untuk sakit belakang lutut. Senaman ni juga dapat bantu untuk sakit tumit, sakit pinggang, sciatica, pelbagai masalah pinggang sampai kaki. Gerakannya seperti ini, naikkan kaki kanan. Okey? Sekejap saya betulkan kamera dulu. Bismillah. Okey. Tuan-puan, kalau anda nak bersama saya, kita buat sama-sama Jom tuan-puan, angkat kaki kanan. Silangkan jari belakang paha. Okey, tumit, songkit, push ke atas kuat sampai sakit. Walaupun sakit, tolong tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Tarik nafas, lepas. Sesiapa yang tak boleh sampai tangan dia, anda gunakan kain. Letakkan kain belakang kaki atau belakang pelipat lutut Tolak kaki ke atas. Tarik nafas, lepas. Kalau anda rasa sakit, itu memang yang anda akan rasa sebab anda sedang ada masalah. Faham Kita buat untuk kaki kiri, naikkan kaki kiri. Silangkan jari belakang paha. Okey, naikkan tumit, push ke atas kuat. Kuat sampai sakit. Tolong tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Tarik nafas, lepaskan. Relax, santai. Tarik nafas, lepaskan. Okey, kita akan buat 3 kali Okey, sekarang ni angkat kaki kanan. Silangkan jari belakang paha. Naikkan tumit, push lagi ke atas, kuat. Tahan. 1 2 3 4 5. Tarik nafas, lepas, relax. Tarik nafas, lepaskan. Okey, angkat kaki kiri. Silangkan jari belakang paha. Naikkan tumit, push kuat sampai sakit. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Tuan-puan dengar saya cakap Di pinggang kita ada saraf yang bersambung di bahagian punggung, masuk sampailah ke bahagian kaki. Okey? Sebab tu siapa yang buat gerakan ni, anda akan rasa pinggang sampai kaki semakin improve. Tarik nafas, lepaskan. Okey, dan kita akan buat round yang ketiga. Angkat kaki kanan. Silangkan jari belakang paha. Naikkan tumit, push ke atas kuat. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Okey, jatuh kaki. Tarik nafas, lepaskan. Nanti saya akan bagi tahu bagaimana untuk anda buat supaya masalah tak senang berulang balik. Okey, nanti kita masuk ke ujung sikit. Okey, angkat kaki kiri. Silangkan jari belakang paha tuan-puan. Naikkan tumit, tolak ke atas. Kuat. Kuat, tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Okey, slowly. Kalau nak bangun, mengiring dulu. Okey, baru duduk. Tarik nafas, lepaskan. Terasa ke pinggang. Bagus. Saya selalu sakit tumit. Ambil ilmu ni tuan. Sciatica. Ya, itulah apa yang saya buat tadi. Salah satu senaman pemulihan sciatica. Okey, itu ilmu pertama. Tajuk kita malam ni adalah soal jawab. Tadi saya dapat satu soalan daripada Puan Mariam. Sakit belakang lutut. Itulah gerakan untuk pulihkan masalah tersebut. Yang kedua, sekarang kita masuk yang kedua. Puan Mariam, masih ada ke? Okey. Saya akan bagi ilmu urutan yang mudah untuk masalah tersebut. Follow saya. Kalau ada minyak bersama puan, boleh buat sekali boleh buat teruslah. Untuk urut, langkah pertama letakkan sesuatu di bawah paha. Contoh, saya letakkan kaki ni.
supaya dapat tinggikan bawah lutut. Okey, yang kedua, tangan kiri letak atas. Okey, kita akan urut menggunakan tangan kanan. Sekarang saya sedang urut kaki kiri lah. Okey. Okey, letakkan minyak dulu di pelipat lutut. Gunakan hujung jari, tekan, tarikkan. Tuan-puan, kita urut atas kulit menggunakan minyak. Okey, menggunakan minyak. Boleh? Tekan, tarik. Gunakan hujung-hujung jari, tekan sambil cari mana-mana yang sakit dan pedih. Kalau ada minyak, boleh terus buat letak minyak, tekan, tarik je. Okey, tengok ni. Tekan di bahagian pelipat lutut tu. Lepas tu boleh turun bawah sikit dan naik atas sikit. Tujuannya supaya anda dapat jumpa bahagian sakit. Bila anda jumpa, urut lebih lama pada bahagian tersebut. Okey, terima kasih Belatuk. Okey, sekarang satu tangan ni letak di atas lutut. Tangan ni pula kita urut Okey, tekan, tarik. Tarik, cari bahagian yang paling sakit dan lamakan pada bahagian tersebut. Okey, siapa yang jumpa bahagian sakit bawah lutut, tolong komen S. Jumpa tak tuan-puan? Anda boleh buat selang-seli, sekejap kiri, sekejap kanan urut bahagian ni. Okey, kalau anda nak lebih bagus, urutlah dua belah. Kanan pun urut, kiri pun urut. Rasanya sakit Puan Suhana? Bagus. Maksa rasa bagus, maksa. Okey, poin tu bukan saja untuk sakit pelipat lutut dia bagus untuk sakit lutut, untuk sakit tumit pun dia berkait juga sikit. Sekarang tangan ni kita letak di atas lutut. Okey, guna satu tangan lagi, sapukan minyak. Kita tukar kaki tekan, tarikkan ke depan. Cari bahagian sakit. Cari bahagian sakit. Macam biasa, kita tukar satu tangan lagi. Kalau rasa penat, tukar-tukar tangan. Semasa urut, cari bahagian sakit yang keras, yang pedih. Itulah bahagian yang perlu anda fokus. Apa itu? Kenapa bahagian itu sakit? Kenapa dia pedih? Itulah tanda-tanda radang. Okey, bila dah ada banyak radang, maka sendi dan otot kita jadi tak kuat, dia lemah. Okey? Nampak Baik, yang tu buat urutan. Sebenarnya urutan ni yang paling bagus, sesiapa yang ada sakit pelipat lutut, paling baik urut bahagian ni, urut sekali dengan betis. Faham Urut sekali dengan bahagian betis. Gabungkan tadi dah ada bagi senaman satu, saya dah bagi tip urutan yang kedua. Sekarang saya nak bagi tip yang ketiga, pemakanan. Pemakanan sama je untuk setiap sakit. Cuma saya nak bagi ringkas lah, sebab saya nak jawab banyak soalan. Yang pertama, kurangkan makanan berasaskan tepung gandum. Roti canai ke, biskut, kek, pizza, apa saja cucur-cucur yang berasaskan tepung gandum, kurangkanlah paling minima yang mungkin. Termasuklah mi, apatah lagi mi segera dan apa saja yang berasaskan gandum. Boleh? Yang kedua, elakkan atau kurangkan seminima mungkin minuman berkafein. Kopi, teh, teh tarik, air coklat. Okey? Kalau anda tak jaga, anda buat yang tadi tu sahaja, dia akan baik sekejap, pasti lepas tu akan sakit balik. Yang ketiga, elakkan makanan proses. Sausage, hotdog, nugget, burger dan seumpamanya. Boleh? Saya dah jawab soalan untuk Puan Mariam, iaitu bagaimana nak rawat sakit pelipat lutut. Sekarang ni disiplin dia macam ni. Okey, sekarang disiplin untuk amal. Nombor satu urutan boleh buat satu hari sekali cukup. Okey, satu hari sekali cukup. Tapi adakah boleh buat setiap hari macam ni? Saya galakkan untuk first buat je selang 2 atau 3 hari sekali. Selang 2-3 hari. Sebab kalau Puan urut lama dan kuat, biasanya esok dia macam bengkak sikit. Kalau bahagian tu masalah dia teruk. Okay, bila bahagian bengkak tu dah makin kecut, boleh buat setiap hari lah. Senaman tu boleh buat setiap hari, tapi kalau rasa tak selesa, dia macam tegang tu ataupun sakit tu, kesan-kesan lepas senaman tu dia macam lama sikit. So, jarakkan 2 atau 3 hari sekali. Bila dah makin biasa, boleh amalkan setiap hari. Faham ke tuan-puan? Kalau faham, komen faham sikit. Kalau faham, komen faham tuan-puan. Faham tak saya ajar ni? Jelas tak? Faham Okey, sekarang saya nak pergi kepada soalan kedua. Apa lagi soalan yang tuan-puan nak tanya? Tulis dekat bawah. Waktu mana yang paling baik untuk urutan?
Sebenarnya paling baik untuk urutan bagi saya anda tetapkan pada waktu yang sama lah. Contohnya anda kalau nak buat setiap hari sebelum tidur, buat sebelum tidur supaya tak lupa. Kalau nak buat setiap pagi lepas subuh, buat lepas subuh supaya tak lupa. Itu saja. Bila-bila pun boleh buat. Okey. Sekejap saya nak tanya nanti saya tengok soal jawab. Saya nak tanya tuan-puan. Siapa yang tadi dah try ilmu untuk pulihkan sakit pelipat lutut, lepas tu pelipat lutut dah rasa kurang sakit, boleh tak komen saya? Tadi saya dah tunjuk 3 ilmu, 2 lah yang anda boleh buat terus untuk bantu pemulihan sakit pelipat lutut. Siapa yang dah rasa perubahan, boleh komen tak? Komen saya ke bawah. Tapi saya tunjuk sekejap je tadi. Puan Suhana dah dapat kurang sikit, bagus. Alhamdulillah. So ilmu tu dia kena berterusan sampai sembuh lah buat. Siapa dah tengok sampai habis, jemput-jemput komen Terima kasih.